EM1 Netwell bukan sahaja berguna untuk reban ternakan, malah sangat berkesan untuk penguraian sisa organik, rawatan kolam aquaculture dan pelbagai kegunaan lain. Mari kita pelajari cara menggunakannya dengan betul untuk hasil yang maksimum. Untuk penguraian sisa organik, cairkan EM1 dengan air pada nisbah 1:100. Semburkan pada kawasan sisa, longkang atau tempat pembuangan sampah secara berkala untuk mempercepatkan penguraian dan menghapuskan bau busuk. Untuk aquaculture, tambahkan EM1 ke dalam kolam pada nisbah 1:1000. Gunakan secara berkala, contohnya seminggu sekali, untuk mengekalkan kualiti air yang baik dan meningkatkan kesihatan hidupan akuatik anda. Untuk keberkesanan maksimum, simpan EM1 di tempat yang sejuk dan gelap. Setelah dicairkan, gunakan dalam tempoh 30 hari. Pastikan semua peralatan bersih untuk mengelakkan pencemaran silang yang boleh menjejaskan kualiti produk. EM1 yang berkualiti tinggi biasanya mempunyai pH antara 3.5 hingga 4.0. Gunakan kertas pH untuk memeriksa tahap keasidan. Nilai pH yang rendah menunjukkan EM1 masih aktif dan berkesan untuk digunakan. EM1 Netwell fleksibel untuk pelbagai kegunaan dengan nisbah yang berbeza. Pastikan sentiasa menyemak pH larutan anda untuk memastikan keberkesanan yang optimum. EM1 Netwell adalah produk serbaguna yang sesuai untuk pelbagai aplikasi dari reban ayam hingga kolam ikan dan pengkomposan. Dengan kandungan lebih 80 jenis mikroorganisme aktif, ia memberi manfaat menyeluruh kepada ladang anda. Untuk tempahan dan maklumat lanjut tentang EM1 Netwell, hubungi kami melalui WhatsApp. Nombor kami adalah 011399111183. Kami sedia membantu penternak dan petani Malaysia.